Kan? Kan? Steady, tegak, berfikir elok lagi. Macam tu lah cari kan. Kan? Kemudian orang yang jujur dikhianati. Kan? Orang yang bodoh menguruskan hal-hal yang umum. Kita dapat tengok orang yang tak patut jaga-jaga. Macam contoh lah, macam kita tengok macam pengurusan sukan misalnya kan, bagi orang yang memang dalam bidang tu menguruskan, sebab dia tahu. Macam tu lah kan, macam kita tengok di Korea kan, macam di Korea dia bagi bekas-bekas pemain-pemain dia yang top-top tu jaga, sebab dia tahu ragam ni macam mana. Macam tu lah. Management sikit-sikit yang lain tu account bolehlah bagi pada mereka yang pakar. Perlembagaan jaga bagilah orang yang bagus undang-undang. Macam tu lah kan. Jadi tapi yang tahu pembangunan sukan kena cari orang yang sukan juga. Macam tu. Contoh macam tu lah maksud saya kan. Jadi bagi orang yang ada mata hati yang jernih, pasti dapat melihat betapa ramainya orang-orang pada hari ini yang tak ada ilmu tapi nak memegang jawatan. Susah ganti keadaan ni. Dan fitnah akhir zaman ni berpunca daripada semakin jauhnya kita ni daripada agama. Dan banyak sangat bab-bab agama orang main-main aja hari ni. Dan orang main-main aja. Contohnya macam pasal bertuduh. Tak ada ilmu pergi cakap. Saya walaupun saya tidak bertuduh, saya sedekat dengan Allah. Allah. Ini kepala kan. Cakap macam tu. Sama ada kalau dekat dengan Allah tu, tentu kita akan taat perintah Allah. Apa Allah Ta'ala suruh kita buat, Allah Ta'ala larang, jangan kita buat. Itu kan. Jadi kadang-kadang macam-macam lah tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, macam-macam lah cabaran dan dugaan pada hari ini. Kalau kita meneliti tafsiran zaman fitnah ulama berkenaan dengan kalimah fitnah ini, kita akan memahami bahawa zaman fitnah adalah pertama, majoriti manusia kehilangan pedoman. Al-Quran dan Sunnah tidak lagi jadi sumber dan rujukan. Itu sebab kadang bila orang tak bertudung, orang tak tutup aurat, bila tanya kau ni bila nak berubah, ayat orang kita belum dapat petunjuk, ayat orang Melayu belum sampai seru. Apa yang kita faham belum sampai seru ni? Aksiden terbalik, kita terselamat. Waktu seru dah sampai dah tu, mujur kau tak mati tu. Kalau mati tahu langsung tak ada apa. Jadi soalannya, tidak cukupkah Al-Quran dan Sunnah menjadi petunjuk? Nampak tak? Petunjuk dah ada. Kita yang memilih tak nak buat. Nampak tak? Ya? Hari ni takut tau kalau tengok keadaan isu-isu semasa yang berlaku. Bunuh Nabi sebut berleluasanya Al-Harj. Memang hari-hari bunuh aja, hari tu cemburu. Itu dengar tak yang cerita kat Negeri Sembilan itu, dia cemburu dengan hubungan sulit isteri dia dengan lelaki lain kan. Sebenarnya bukan isteri pun, bekas isteri. Tikam, mati. Senang je sekali. Bunuh. Buli dulu. Zaman dulu pun apa tak ada buli. Dah ada semua buli. Elok aja jadi orang. Dulu buli seminggu 2 minggu, masuk universiti pun buli lagi, dia panggil ragging. Tapi lepas dah start kuliah macam biasa, baik je senior dengan junior. Hari ni ya Allah tak tahu, dia mengikut tanpa faham, dah jadi fizikal sampai mati. Dulu minum air stokin tak mati dulu. Kena kalau tiup lampu ni sampai padam, ilah macam mana pula tiup lampu ni sampai padam. Dekat ATM saya kata tiup, tak boleh bang, tak boleh. Macam ni, dia pun tiup. Senior tu tiup, padam. Kawan dia dah ready kat pelak ni. Bang, dia tu dah kau tak suruh kawan kau tutup. Dia kata, tu buat, salah kita juga. Dulu dia bayangkan, tapi sekarang ya Allah tak tahu lah. Kes macam-macam kes kan. Dia PBNM, budak sekolah agama dulu. Saya tengok kes tu sedih. Budak tu gelak aja yang kes bunuh budak sekolah dulu. Yang budak sekolah agama tu, yang ayah dia berniaga jual cakui. Dia jual pau. Ayah dia berniaga. Budak 5 orang macam tu masuk penjara remaja tu.
dekat Kajang. Sampai umur 21 tahun keluar. Result Faisal straight A's ke dalam penjara. Bukan budak tak cerdik, tak cerdik. Tapi yang mati tadi tu, so dia gelak-gelak sampailah hakim masa tu, saya ingat dia ayat dia, saya jatuhkan hukuman penjara tanpa had. Penjara tanpa had. Mana sampai dapat pengampunan, katanya tu lah. Tu banyak budak, cara dia bunuh budak tu. Ya Allah. Ya tu. Yang lagi ni, yang pedoman. Sekarang ni, yang kalau dulu kita dengar kisah apa skandal dekat pejabat, saya baru ni macam apa dekat Putrajaya banyak tanya elakkan skandal bahagia rumah tangga. Iya, tengok bini orang lawa je, bini sendiri dah hari-hari tengok, bila dah cerai pun nampak lawa betul pula dia, macam tu apa semua. Itu maksudnya masalah dulu punya skandal, dating makan tengah hari, minum pagi, macam tu je kat pejabat. Sekarang check in. Nah, itu masalah dia. Pejabat agama dah tak larat nak tangkap dah. Terlampau banyak hotel bajet dah. Yang dekat kawasan sini pun banyak hotel bajet dah. Iya. Kalau tangkap pun pilih nak tangkap yang mana ni. Terlampau banyak. Saya ceramah dekat belah-belah Lemah Kelang. Sebelum saya start ceramah lepas maghrib. Lepas main maghrib tu ada seorang lelaki tu duduk sebelah saya. Saya biasanya yang duduk sebelah ni nak ambil gambar. Kali ni tak, dia tanya, Ustaz nanti lepas ceramah nanti saya nak jumpa Ustaz boleh? Tak boleh. Kamu tak boleh pula, aku nak balik, kau salah kau. Saya kata. Lepas tu dia menangis. Sudah menangis pula dia kata. Lepas tu dia kata, tak apa-apa, saya pun bagi nombor telefon. Bagi nombor telefon. Nanti nombor telefon assistant saya, nanti mesej kat sini. Rupanya dia beritahu isteri dia masuk ada satu aplikasi sosial berkenal-kenalan ni, Bigo benda lah. Dia masuk aplikasi ni dan dia dah curang dengan 2 lelaki dan telah beberapa kali terlanjur dengan kedua-dua lelaki. Dia cakap apa ni? Hilang pedoman kan? Hilang pedoman. Jadi saya pun cakap, macam mana anak dah ada 4 orang, 5 orang anak. Habis tu abangnya ni, saya ingat saya nak bagi peluang kat dia. Kenapa jadi macam tu? Banyak. Sekarang, budak darjah 5 macam mana boleh menghamilkan sepupu dia yang tingkatan 4-nya? Budak darjah 5, saya ingat kita dulu darjah 5 tak habis main guli. Bayangkan, hari ni itu kata tadi dah hilang pedoman, ya, dia tak jadikan Quran ni sebagai apa, pening kepala tuan. Hari ni jangan biar-biar